warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Aira Insyirah binti Azman di rancangan Biar Tahu Jangan Keliru bersama Ustazah Amira. Okey Ustazah, saya dah tengok jadual solat. Jadual solat itu ada tulis waktu imsak. Adakah waktu imsak tu bermulanya waktu berpuasa? Baiklah Aira, waktu imsak ni adalah waktu berjaga-jaga. Jadi dalam waktu tu 10 minit tu kita masih lagi boleh makan, masih lagi boleh minum. Sekiranya kita dengar bunyi azan, maka kita kena berhenti makan dan minum serta-merta dan teruskan puasa. Oh, Alhamdulillah saya faham Ustazah. Terima kasih Ustazah atas penerangan yang cukup jelas. Kawan-kawan, maknanya waktu imsak bukanlah waktunya bermula berpuasa, tetapi ialah masa berjaga-jaga untuk sebelum subuh. Jumpa saya di episod akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.